Sekali lagi, Fadlan. Kiranya macam kalau dia ada dengar-dengar ni, kita duduk macam mana? Kita cakap pun tak apa. Kalau nak stand, ada stand. Mana stand dia? Ada stand. Okey, dengan itu saya memanggil kita punya skor Syafiq Zahir untuk tampil ke hadapan untuk lead kita punya senam robik pagi ni, insyaAllah. Stand tu? Silakan Gus. Assalamualaikum. Siap. Alhamdulillah, macam ni lah. Ada orang lah kat atas. Siapa ni? Ha? Nak buat apa kat atas ni? Nak buat apa ni? Ha? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak semangat lah semua. Assalamualaikum semua. Oh, panjang pula InsyaAllah hari ni kita ada lepas ni cakap jadi boleh tak adik-adik? Jawab pendek je. Waalaikumsalam coach. Boleh tak? Boleh tak boleh? Tak dengar? Boleh tak boleh? Okey, assalamualaikum semua. Okey, apa khabar sihat semua okey Mama, sebab Bangan nanti nak buat tengah hari ni, nak tunjukkan dia konon-konon sentara barang sampai. Nanti Bang nak tunjukkan cara-cara nak minum dia, and then nanti Bangan minta dia berbual dengan dia lah. Boleh join group, nak buat group semua macam tu lah. Siapa yang telah bertahun-tahun maka dengan program ni, maka datanglah ke Istifah dan diri nombor 4. Ada tak begitu? Okay, Assalamualaikum hari ni. ni. Saya sebut ni sebab nanti bila pergerakan kita nanti, anda kena tahu anda punya limitation You have to know your limitation. Saya dah lebih kurang lebih 8 tahun buat fitness program ni. So kita tahu dah. Kadang-kadang setengah orang tu ni semangat tu kan. Sebab apa, tengok orang sebelah dia semangat. So dia jadi lupa diri tu kan. So untuk mengelakkan sebarang situasi yang tak diri ni, jadinya apatah lagi kalau anda ada darah tinggi kan. Ada kecil manis dan sebagainya, so kena hati-hati. So you have to know your limitation. Kalau dia punya tips dia apa, bila tiba-tiba nampak bintang tu kan siang-siang ni kan tidur nampak bintang kan, nampak bintang, so stop sekejap, so relax. Sama juga nanti bila bergerak tau bila bergerak berjalan nanti bersama, jangan paksa diri. Walaupun suami kata come on ayah, come on, so jangan buat jangan buat pasal so bisa jadi benda lain. Sama juga yang isteri pun kena faham situasi dan keadaan dia kena ada progression. Boleh? InsyaAllah. Okey, apa khabar semua? Jadi kenal tak orang sebelah? Kenal tak? Jadi sekarang pertama sekali tolong tanya khabar orang sebelah. Apa khabar orang sebelah? Apa khabar? Tanya apa khabar? Salam sikit orang sebelah. Okey. So, saya perkenalkan diri saya Coach Syafiq Khairi. So, tasnik ni memang sangat sinonim dengan saya. Sebab dulu memang saya belajar di UiTM Shah Alam, tuan. Fakulti saya belajar Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi. So, saya belajar 5 tahun sains sukan. 5 tahun saya belajar sains sukan. Aerobik ni kami belajar 1 sem, tuan. 1 sem kami belajar, 12 minggu belajar aerobik saja, tuan. Jadi jangan lupa. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Tes 1 2 3. Okey. So pergerakan kita hari ni simple, tuan. Sudah. Okey, syarat dia adalah dia ada satu konsep aerobik dipanggil sebagai mirroring. Apa dia? Bukan miring, bukan. Mirroring dipanggil. Mirroring itu apa? Macam tengok cermin. Betul tak? Kalau kita bayangkan kita tengok cermin sekali kan. Kalau kita angkat tangan kiri, dekat cermin tangan mana angkat? Okey, jom kita try. 1 2 3. Awak jangan ikut cermin ke depan. Baik, awak ikut saya je, boleh? Ni anak siapa dia aktif macam ni? Okey, minta maaf banyak. Tolong ke depan lagi tuan sebelum tu. Biasa konsep kalau kami buat, biasanya yang lelaki di depan, yang wanita di belakang tuan tapi tak apalah. Mungkin terkait dengan family kan, semua. Okey, boleh depan lagi pun boleh, tak ada masalah. Okey, adik-adik semua tolong jarak sikit kedudukan. 1 2. Awak sana, awak depan sini. Ni game shadow saya ni dibayar semua ni. Seorang RM1 bayar ni kat depan ni. Awak punishment kat depan. Sini. Okey, awak kat sini. Kanan. Okey, boleh? Okey, mirroring punya konsep. Tengok saya dan follow. 1. Kita tak boleh cakap apa-apa kan? 2. Kita just takat gambar. 3. Umum je. Kalau dia dah bercakap, kita payah cakap Kalau tiba-tiba dia tak bercakap, kita cakap balik. Jangan buat politik kita. Kalau lari mana lari? Kalau lari mana kita? Okey, sekali lagi go. Kalau lari kita elah dia tak apa. Depan. Tunggu dia orang sampai balik baru kita. Kalau ke depan lah kita. Jangan pula tiba tengok cermin ke depan dia pergi belakang. Tu dia benda lain boleh Okey, sekali lagi laju sikit. Okey, ready go. 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah power lah semua Ini kek-kek sumpah lah pada bukan Okey, bagi temukan sikit tu semua, bagi temukan. Okey, syarat kedua kena senyum, teman-teman sebut senyum. 3, 3. Punya orang sebelah sebut 3, 3, 3 kan. Dia kena ceria-ceriakan diri anda, boleh Okey, ready? Dah sedia belum? Tak dengar? Shalom, Alhamdulillah. Okey, tarik nafas. Lepas. Okey, dah sedia belum teman-teman? Semangat sikit, dah sedia belum? Okey, semangat. Lepas ni boleh join stream awal depan. Depan sana. Jangan jatuh bawah sudah. Tengok sikit. Okey so gambar memang cantik ni Bagi nampak muka tau Bagi nampak. Awak tengah-tengah aku sini. Bagi nampak nanti Ugi tak masuk dalam kamera. Ada di ujung sikit. Bahayalah awak di ujung. Awak di belakang lah. So jatuh belakang. Awak di sini. Mematuhi syariat. Nanti kita akan cerita lah. Saya pun tak ada. Baju tengah dalam ni. Dia panggil apa? Nampak? Fit is sunnah kita baju dalam ni. Okey, senyum sikit. Semai, tangan semai. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4. Kanan. Tinggi sekali. Come on, yes. Okey, hayang ke tangan. Tangan ke pinggang. 3, 2, 1, kaki depan. 1, 2, kanan, kiri, senyum. 2, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Tangan sampai. Okey, tangan masuk. Nampak? Yes. Okey, saya lagi kena. 1, 2, 1, 2. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Okey, shoulder right. 1, 2, 3. Okey, apa nama dia? Okay, go. Okay, stop it. 1, 2, kanan, kiri, kanan, kiri, tangan depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atas, go. 1, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buka lagi jauh, lagi bagus. Kita dah increase kita punya heart level kita. Kita dah increase kita punya body temperature tuan Buka lama, kita mesti lama. Okey, semua right, kita go. Buka luas. Jangan terelbow sudah. Jangan tinggal. Lawan kita pilih. Okey. Selajak. Okey, selajak. Okey, lagi sikit. Lagi sikit. Laju lagi kawan. Kita tak panas ke mana? Lepas ni kita lari tuan. Okey, good start. Yes. Lari sebentar. Okey, ready, sampai. Kaki angkat, buka tinggi. 1, 2, 3, 4. Kanan, kiri, twist sikit. 1, 2, 3. Pinggang. 1, 6, 7, 8. Tangan atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tumbas sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, pusing sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, tukar direction.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagi tepuk tangan kita. Oh, baik lagi kita. Oh, kita ada. Macam ni. Okey, terima kasih. Like, share, lepas. Siapa nama dia? Kalish. Give him 5, Kalish. Give him 5. Okey, tak apa. Macam ni lah. Saya kalau saya buat aerobik, saya suka bawa budak dari atas petang. Kan pula suruh sikit kan. Ya, jangan kejar dia. Nanti dia jatuh. Tengok. Okey, tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Saya difahamkan kita ada 20 lagu bagi ni, tuan. Boleh? So lagi 19 ni, boleh tak? Boleh tak boleh? Oh, semangat macam Saya buat 3 lagu, lebih tu tuan buat sendiri lah. Okey Okey, lagu seterusnya ni sama juga. Sekejap, belum lagi, sabar. Stop dulu. Kita kena tunjuk step supaya tak sipah step kita tuan Okey, step yang pertama dah simple. Start je. 1, 2, 3, 4. Okey, tepuk atas. Go. Atas, tepuk. Lagi bagus kalau kita boleh buat squat. Tahu squat tak? Squat. Turun sikit. Turun sikit. So dia boleh improve kita punya kekuatan paha kita dan juga pinggul kita kan. Okey, itu satu. Step kedua pula. Step kedua pula di double. 1, 2, tepuk atas. 1, 2, tepuk atas. 1, 2, tepuk atas. 1, 2, tepuk atas. Senyum jangan tinggal. 1, senyum sikit. Gitu. Satu lagi. 1, 2, senyum sikit. Gitu. Boleh dia Jalan sikit. Okey, boleh. Okey, step ketiga boleh mencabar. Macam ni tuan. Tangan begini. 1, 2, jump. 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 Okey, tak apa. Yang macam loading tu tak apa juga Yang penting buat dan bergerak. Move. Kita akan improve kita punya cardiovascular endurance kan. Kita punya kekuatan strength yang bersama. Boleh? Okey, tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Sono tak atas ni? Hanya saya terpilih je tau. Okey, baik. Ready? Lagu. Lagu ni confirm ramai budak suka kan? Kita pun suka. Lagu apa ni? Senyum sikit. Tarik nafas. Lepas. Cara aku pelayan kan? Ini lagu sini. Lepas. Okey, start. 1, 2, 3, 2, 1, go. 1. في قلبك رحمة للناس يا من علقت قلوبا بالإسلام. Betul je, itu cerita kita ini ya Syafi'i. Tunduk sikit kalau boleh. Okey, tak apa, stop. Go. 1, 2, up. 1, 2, up. 1, 2, up. 1. Okey, boleh coba go. 1, 2, jump. 1, 2, jump. 1, 2, jump. 1, 2, jump. 1, 2, side. 1, 2, side. Stop it. Atas, tepuk atas. Atas, tepuk, yes. Atas. Ya Habib. Itu tadi dia dah risau ya. Okey, double step, ready? Go. 1, 2, go. Go. Okey, last step lah. 1, go up. 1, go side. 1, go side. 1, go side. 1, go. Hilang. Side. 1, go side. 1, go side. Okey dah. Lepas. Okey. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Jalan.
Okey, tarik nafas. Okey, belum ambil lagi dulu. Nafas. Okey, last step. Oh, laju. Go. One, two, up. One, two, jump. 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 Okey, bagi tepukan kita sekali. Okey, tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Saya ada anak juga, sama umur macam tu lebih kurang. So dukun-dukun ni dah biasa tu kan. Kalau saya buat live bersama juga dia datang tuan. Itulah lebih kurang keadaannya. Sebenarnya senaman dengan budak ni bagus tuan boleh dukung dia. Boleh buat senaman kalau squat kan. Kalau kita buat biasa tu dia okey dah. Kalau nak improve lebih cepat lagi kita punya strength, dukunglah anak kita sampai buat squat apa semua kan. Itu contoh kan. Boleh okey. Okey tak sekarang ni? Okey, apa tips ataupun yang membuktikan senaman kita tu efisien tak efisien? Kita kena tahu apa? Kita nak tanya pada anda. Kan? Nak tahu senaman kita tu sesuai ataupun bagus untuk kita, bila kita buat tu confirm akan ada improvement. Kita tengok pada apa? Peluh. Lagi? Penat. Jantung. Boleh tengok jantung? Cuba. Degup. Simple tu Bila anda buat senaman, kalau nak buat senaman tu kalau boleh cuba push sikit. Kita kena tengok heart rate. Faham So kalau anda buat senaman, anda rasa macam ni. Tu bagus. So maknanya anda punya jantung tu dia dah develop, dia dah dipump. Maknanya dia dah bekerja dah. Lebih kuat daripada biasa. Kalau anda buat sama je, pergi mana? Jogging, dia kata. Padahal pergi membawang tu tuan. Dekat tasik je tuan, berjalan je kan. Improve tak? Dia akan maintain. Tapi pembakaran kalori itu tetap akan berlaku tu tuan. Faham konsep dia? Sama juga kita berdiri, kita duduk, bakar kalori tak kita duduk? Tidur bakar kalori tak tidur? Bakar 400 kalori tu tuan, tidur. Banyak tak? Apa Zat? Banyak tak? So power berapa kalori? Kini boleh. Ni token sok power depan ni. Boleh dah faham So lepas ni buat senaman, dia contoh macam kita jangan macam bila nak sembang dengan kawan tu dia mengah. Okey boleh Okey, yang seterusnya, lagu seterusnya. Kali ni kita pergi kickboxing pula. Kami dulu belajar sedekat 10 aerobik tuan So kita gabungkan ni, ada aerobik, ada kickboxing juga. Dulu kami belajar high low impact lah, macam-macam. Pilates lah, yoga pun ada juga. Dia bukan panggil yoga, dia panggil qigong dulu kan. Okey, boleh. Next lagu. Boleh lagi tak? Nampak saya YouTube tu tuan Okey. Ni kena ganas sikit muka. Muka ganas. Muka ganas. Oh, keluar ya. Okey, pada lurus, tengok ke kaki, tengok baik. Kita terbaik. Kalau sudah hati nomor kita dah. Okey, tepat. Naga bukan halang aku lawan. Please sikit lagi. Bapak hebat. Please sikit lagi, yes. Hebat. Pelangi pun terjalin. Tak betul bila cebol cuba capai bulan. Masanya banyak padahal sedikit hujan. Angin kencang kuat burung dekat saya. Betulkan paruh kalau kumpak. Okey, jangan masuk. Okey, go. Sembang balik, tegak go. Kita sentiasa terbaik. Lepas dia kalau lagi risau nanti akan taksi cepat. Naik, atas. Go. Bunyi sikit. Jangan lebih banyak. Apakah kalau lapar minum kalau haus? Kalau ombak harus sanggup harus. Kalau cukup garam kapal garam. Jangan kita air beriak dalam. apakah
Ya, okey. Itu dia macam ni lah. Sepat. Dos. Ya, realistik. Yes. Sepat. Siapa terbaik? Depan. Mahu tunjuk gagah, tapi macam ada yang menyala kat peladok. Kenapa tenang saja? Tak perlu mengaku, melagak tahu dan di hujung tanduk. Ramai cakap besar, mahu tunjuk gagah, tapi macam ada yang menyala kat peladok. Kenapa tenang saja? Tak perlu mengaku, suara tahu anjing di hujung tanduk. Di bawah air dalam hutan, panggil kita sedia berkorban. Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik. Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik. Lagi banyak gerak lagi. Okey, depan balik kau. Dalam hutan, Panglima hitam kita sedia berkorban. Hanya turut perintah Kongrat Tuhan. Okey, one more time. Go. Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik. Kita Tangan straight, tangan straight tegak. Selari dengan mata. sentiasa terbaik. Bagi tepuk tangan kita semua. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Okey. Ada yang dah dapat bintang ke? Matahari. Alhamdulillah. Yang dah dapat bintang relax dulu kita ada satu lagi last. Boleh tak boleh? Last ni last. Okey, cuba yang last ni. Seraman dia sangat-sangat powerful tuan-tuan. Seraman dia lebih kurang 4 minit je. Okey 4 minit punya seraman, tapi dia punya efektif dia sama macam kita lari kat tasik ni selama setengah jam ke 40 minit. Okey tak? Yang kedua pula, tak perlu pergi tasik apa saya. Buat dekat tepi katil pun boleh. Tengah-tengah masak kan? Musibah tengah masak pun boleh buat dekat. Boleh. Kan? Dia tak perlukan ruang. Hanya perlu ruang kecil macam ni je. Okey dah. Yang penting kita kena ada ilmu tu tak? Betul tak? Kena tahu macam mana seraman ni. Dia panggil sebagai seraman Tabata. Benar tak? Tabata exercise. Benar tak? Benar ke tak? Tapi tak buat. Benar lah tu Oh nampak kita punya YDP kita kat belakang tu pakai baju selangor tu. Bagi tepukan sikit untuk kita punya jalan betul pakai salam. Oh dia punya lagak gaya berjalan tu macam striker utama Selangor tu Mantan KP, Ketua Pemuda PAS Negeri Selangor Okey tuan-tuan bulan lepas saya di Terengganu tuan-tuan dengan kerajaan negeri Terengganu. Masa tu AP pun datang patutnya program tu. Kita buat pelancaran Karnival Fit Sunnah di Terengganu sama kan. Kami pun sekarang ni tengah luaskan lagi benda ni. So kami dah dapat dah jenama kami. InsyaAllah kita target benda ni dia akan sebaris. Kalau tuan-tuan pernah dengar jenis senaman apa kat luasan aerobik, apa dia? Pernah dengar Zumba tak? Pernah dengar kickboxing tak? Zombie. Pernah dengar macam-macam tu tak? Lepas ni ada satu lagi tuan-tuan. Dipanggil sebagai Soul Motion Fitness dipanggil. Soul, jiwa, penjiwaan, pergerakan dan juga fitness. Itu yang kami tengah patternkan tuan-tuan. So doakan kami lepas ni. Saya dekat corporate pun saya masuk. Saya pernah buat dengan HMDF. Saya pernah buat dengan Kilang. Semua konsep sama je saya buat. Tak ada isu pun. Betul tak? Masjid negara saya masuk 3 kali tuan-tuan. Masjid negara 3 kali saya buat dah. Benda yang sama. Tak ada masalah. Kalau tuan-tuan nak program yang berbentuk, apa beza kita dengan di luar? Bukan beza lah. Apa kita punya dipanggil apa? Kelebihan yang kita cuba sarankan kini. Pertama, lagu kita pilih. Lagu berbentuk ketuhanan, lagu-lagu yang ada motivasi, unsur motivasi dan sebagainya. Yang kedua, pergerakan kita tak terlalu apa dia panggil? Ekstrim. Tak terlalu seksa, betul. Ekstrim. Betul tak? Tak terlalu seksa. Yang kedua. Yang ketiga pula, kita jaga dari sudut peserta. Biasanya kita akan letak lelaki di depan, perempuan takut. Okey, lambat sikit. Hi, drone. Boleh So kita baru saja jenamakan tuan-tuan. Tunggu nanti insyaAllah. Selepas ni dah akan ada Zumba, akan di kickboxing, akan ada Soul Motion Fitness tuan. Itu kami tengah usahakan. So doa-doa boleh tuan Tagline kami Fit is Sunnah. Boleh tak boleh? Okey, so Tabata ni 4 minit. Okey, anda kena buat 4 exercise saja. Saya akan tunjuk. Apa senaman yang biasa kita buat kat rumah? Ataupun daripada kecil lagi cikgu ajar. Apa dia? Dapat bintang. Setajam tu, setajam. Setajam macam ni, setajam. Ui, push up. Push up berat sangat. Relax. Memang you all buat? Oh, okey, tak tanya pun. Okey. Tangan dekat sini, push up. Push up dah terpengaruh lah Okey. Tangan di sini. Setajam.
Atas. 1, 2, 3, 4. Okey. Kalau rasa tak larat, kalau rasa nak save energy macam ni. 1, 2, 3, 4. Boleh? Itu yang pertama. Yang kedua, high knee tau high knee. High knee tu dah high knee macam ni. Lutut tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh? Tu high knee. Boleh tak boleh? Okey, kalau yang full punya nak improve fitness lagi bagus, nak bakar lebih kalori macam tu. Boleh Yang ketiga, kick butt macam ni. Simple tak? Semua ni senaman kardio untuk menguatkan otot jantung kita dan juga kuatkan kaki. Okey, yang keempat, lari cepat je. Okey. So yang saya kata sama macam setengah jam 40 minit tu adalah bila you buat full force. Pada yang paling susah. Intensity yang paling tinggi, maka anda akan dapat lebih kurang setengah jam ke 40 minit. Kalau sekadar buat gimana? Senang. Nampak? So dapat je? Dapat sikit. Tapi okey tak? Okey, dia boleh tak buat langsung. Betul tak betul? Macam saya kata, dia kena ada progression. Slow progress is better than no progress. Tuan. Boleh? Tanya orang sebelah, boleh tak boleh? Tanya orang sebelah. Boleh tak? Tanya orang sebelah. Okey. Okey, ready? Lagu yang seterusnya. Kenapa? Okey tak ni? Demam ke? Demam dah? 3, 2, Okey, start jam, go! Lagu anak-anak saya dia ni. Dia ada dia punya start jam. Anda boleh pilih lagu apa anak-anak? Diriku tidak bersempati. 3, 2, 1, rest. Bapak awak bukan nama Hafizal ke? Bapak tu memang sesuai je panggil saya tu, cakap ke dia. 3, Okey, Abi apa? 1, Go. Hari ni. Hebat. Hari ni hebat. Saya tak masa tuan-tuan ikut kita punya level kemampuan. Tak larat berhenti. Relax, santai. We have to know our limitation. Come on. Bangun sini. Benar tak? Ikut mangkuk so kamu dah terbatal. Okey. Mereka tiada masa untuk kita, cuma kita berjasa untuk kita. Mereka tak tahu rasa. 3, 2, 1, rest. Okey, relax. Okey, sekejap. Okey, dalam tu pun ada orang kita tu, tuan. Ambil gambar daripada atas. 2, 1. Okey, sekejap. Lambat sikit. Ya. Okey, sekejap. Sekejap boleh Palestin. Okey, sekejap. Laju sikit. Okey lah. 2, 1, rest. Okey, relax. Tarik nafas. Lepas. 3, Okey. 2, Start balik daripada awal. 4 kali lagi. Go. Start jam balik. Come on. Start jam. Macam ada kutu di atas ni. Saya untuk menang. Cakap terang. Orang tenang kalau pagi patah sayap petang aku Tajam, berterbang sampai aku dalam hutan sebuah rimau aku serang ikat tangan masuk belakang aku masih 3, 2, 1, rest. Ikut. 3, Okey, hari ni come on, go. One. Hari ni dah. go. Jangan kalau Hari ni kacau go, hari ni. kami nanti dengar gendang perang lepas tawan yang di sini. Tuan-tuan tak layan jangan paksa tu. Kalau tak layan tak apa. Jangan rasa air pula dengan orang sebelah tak apa. Jangan paksa diri. Okey, relax. Lepas ni anda dah lari pula lagi 4 kilo kan. Sosial energy tu kan. Bukan kami nak pada lihat yang atas, bahkan besar punya bawah yang berkiat.
Okay, good. 1. Right. Okay, terbaik. Okay, last one. Slow jog lepas ni, slow jog. Nak habis dah. 3, Nak habis dah. 2, Okay, tadi, slow jog. Go. Slow jog. Okay tak, slow jog. Laju sikit. Come on, lagi sikit. Yeah, come on. Okay, good kan. Okay, good. Okay, dah. Okay, relax. Okay. 3, 2, 1. Right. Okay, bagi tepukan tu semua. Okay, tarik nafas. Lepas. Betul tak? Tarik nafas. Hidung. Lepas. Tarik nafas. Okay, tuan-tuan kita buat stretching sikit tau. Kita buat sikit je. Untuk warm up, dia yang individual stretching tu tak sesuai sebenarnya. Faham Yang macam ni kan? Dia bukan tak sesuai. Yang ni lebih efisien untuk cooling down sebenarnya kan? Itu. Yang awal-awal ni ada lebih elok disarankan buat dynamic stretching dia panggil. Tahu dynamic stretching? Dan bergerak. Contoh apa? Kaki macam ni gerak. Okey, sebab. Okey, gerakkan kaki. So kita nak increase juga kita punya suhu kita punya otot kita. Bagi dia bergerak. Bagi dia bersedia dengan pergerakan kita lepas ni nak lari kan? So dapat. Ni contoh pergerakan kita nak lari dah. Sebab semua nak sprint sekejap ni kan? Okey, jangan terajang orang depan dah tuan-tuan. Pitam pula kawan tuan-tuan Okay, gerak tangan, gerak kaki. Okey, macam ni. Saja 1, 2, 3. Ni untuk groin ni. Groin. Nampak? Kaki lurus. Dynamic ni maksudnya kita buat stretching sampai bergerak. Sama juga kena fokus banyak pada otot kaki dia panggil. Kan? So baru pada kata apa tujuan dia untuk mengurangkan risiko kecederaan dia panggil. Boleh Okey, sama juga ke depan. Buat macam ni je. Tolak. Gitu. Tolak. Peran-peran tak bisa kerana buat kan. Itulah sebab dia. Dia bukan ambil air kaki, bukan tuan dia lebih kepada untuk pergerakan tu. Macam ayah pain pula rasanya Mungkin buat pakai air pain tu. Bahaya tu. Viral kan tuan gitu. Ini juga untuk kita punya kaki juga. Okey, tangan sikit tangan. Okey, tangan. Okey. Belakang. Okey, kepala sikit kepala. Tukar. Okey. All the best semua. Bagi tepukan sikit tu semua. Angkat tangan kanan semua. Angkat tangan kanan. Cari orang yang sama jantina dengan kita. Tepuk padu dia kata tahniah. Kau dah bersenam hari ni. Tahniah. Angkat tangan kiri pula. Cakap teruskan perjuangan. Sekali lagi buat macam ni. Tak boleh macam ni. Cakap fit is sunnah. Cakap okey, boleh kita kan? Jadi bagi tepukan juga untuk semua AJK kita yang berusaha ini. Sama juga semua sponsor kita yang ada di depan ni. Pemuda Penyata Selangor, Pemuda Pasha Alam, Medico, Grafis Selangor berada juga. So macam-macam lagi, alhamdulillah. Jadi ada rezeki kita jumpa lagi tuan-tuan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi tepukan juga anak kita. Okey, salam. Okey. Dua lagi datang masa lagi lah. Okey, jumpa lagi. Good job. Jaga kesihatan semua. Okey, jumpa lagi. Salam. Oh, tak salam. Okey. Terima kasih kepada coach kali ni kita. Tu bapak saya. Syafiq, sorry, tarik balik. Syafiq. Kenapa cakap bapak itu kan? Dia selepas. Ayo ni. Selepas ni tadi dia dah jadi lebih baik kan. Okey, saya berada di kota ini untuk menyambung lagu yang ke berapa Dah sama lagu ke tak? Tak ada insya-Allah. Okey, semua dah panas, semua dah terbakar dah ni. Dan semua dah tak sabar, betul? Okey, so sekali lagi, fun run setia bersama. Okey, jadi kita meraihkan semua untuk kita raihkan kehadiran Apa-Ni Ustaz Syuroma merupakan penasihat bagi Pertuan Pemuda Penyata Selangor yang telah hadir pada pagi ini, insya-Allah. Yang akan memulakan, yang akan membuat play-off pada pagi ini. Jadi kita dah sediakan belum? Okey, kita akan mulakan play-off untuk kategori yang pertama, 4 km. Okey, 4 km minta ready. Kita akan berlepas di balloon start and finish tu ya.
Okay, beatnya ada warna hijau beat warna hijau. Hijau Okay, dua kali. Pelepasan pertama 4 km, pelepasan kedua 2.7 km. Untuk pelepasan kedua kita akan bunyikan sekali lagi horn dia. Minta untuk kategori 2.7 alert. Okey, ingat ya, ini fun run, santai-santai. Jangan mengejar medal untuk mendapat champion kerana memang medal tu pun tak ada. Jadi fun run saja. Yang penting sampai cukup on time. Jangan tolak-tolak Jangan terlalu lambat, jangan pula singgah, nak itik dulu lah ya. Jangan ya. Nak itik setengah jam boleh lah. Memang tak dapat lah. Okey, boleh. Bersedia ya? Dah, di belon gateway tu dah sediakan belum? Boleh, dia dah. Okey. Okey, kita buat macam ni lah. Kita lepas sekali, tapi yang di depan tu yang warna hijau hijau. Nama perempuan ke? Farah ni tu buka lah. Nama perempuan ni. Okey ya, sekali lagi. All the best. Mula semua dengan lapan bismillah. Kita boleh mulakan. Okey, lagi. Wow, semuanya. Okey, setiap pergerakan yang sebelum berjalan jauh, setiap checkpoint ada yang jaga. Ini dah berjalan lagi. Dari kali. Yang 2.7 boleh tunggu dulu ya. Yang 2.7 boleh tunggu dulu. Akan ada second pelepasan. Oh tak ada, sorry, minta maaf. Boleh terus. Minta maaf. Okey, kita jumpa di penamat jumpa lagi. Jadi insyaAllah sekarang ni sedang bermula untuk acara larian kita. Baru saja bermula. Jadi kita akan bertolak lah daripada Taman Tasik Shah Alam ni sampai ke lokasi yang kita tetapkan. So kita akan berjalan bersama mereka. Okay, jalan bersama mereka. So siapa yang join live, yang tak larat nak join larian pada hari ni, boleh join live kita dekat Pemuda Shah Alam. So InsyaAllah. Senang ikutkan sebenarnya setiap minggu kita dekat Shah Alam aktif larian-larian. Tap to join. Boleh dengar ke suara? InsyaAllah. Ikutkan sebenarnya setiap minggu Shah Alam kita adakan larian-larian. Banyak event yang dilakukan oleh Majlis Bandaraya Shah Alam. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Dan ini adalah salah satu program yang dijalankan oleh Pemuda PAS Shah Alam, iaitu khusus kepada inilah fun run bersama dengan Palestin. Memang aktif Shah Alam dengan larian-larian, dengan aktiviti-aktiviti rekreasi. So larian ni dan basikal adalah aktiviti utama kita punya penduduk Shah Alam lah. So memang kita tengok memang aktif dengan bersukannya. Ini salah satunya memang Tasik Shah Alam memang tak pernah lekang tak pernah kosong, memang semuanya penuh dengan aktiviti-aktiviti larian. Boleh tengok, Masya Allah. Sambil-sambil kita donate untuk Palestin, sambil itu kita bersama-sama untuk sihat, ya, dengan semua, ya. Dan ni hujung minggu kan kita ambil masa bersama dengan anak-anak, bersama dengan pasangan kita, lari-lari ambil masa dengan bersenang, sebab kadang-kadang siang-siang semua bekerja kan, bertugas. So this is one of the activity that they will spend in the leisure time, sama dengan anak-anak mereka, sama dengan pasangan mereka. Dalam masa yang sama donate untuk LST, insyaAllah. Memang aktif.
Ni panjang lagi ni. Ni. Sama dengan diorang. Memang aktif lah. Tengok. Ini tandanya rakyat ini tandanya Shah Alam ni memang aktif dengan pelbagai sukan. So larian dengan basikal antara paling main lah. Main aktiviti dekat Shah Alam ni. Kalau larian biasanya kita akan buka jalan. Memang event kadang-kadang event kerajaan negeri. Tengok lari, alamak tak nampak. Tengok betapa busy-nya kat Shah Alam ni. Busy dengan dengan aktiviti sukan. Busy dengan aktiviti sukan, busy dengan macam-macam. Jadi kat sini memang sibuk. Sibuk dengan macam-macam aktiviti. Kat luar tadi ada basikal ramai-ramai tadi tu. Sebab pagi tadi diorang dah tutup jalan, polis dah tutup jalan. So diorang nak bagi ruang untuk aktiviti cycling lah. Dan juga untuk running ni. Running kita ada buat 4 km dan juga 2.5 km. Kita akan start daripada Tasik dalam taman. And then kita akan keluar ke jalan lah. Tapi untuk cameraman ni kita tak akan buat sampai 4 km. Kita akan rakam untuk 2.5 km je. Kita akan rakam untuk 2.5 km je. Okay. Sorry. Kita akan buat 2.5 km je. Tengok. Betapa busy-nya. Betapa busy-nya. Kita pun akan lari sekali dengan diorang. Hopefully that. Korang boleh tengok. Aktiviti sangat tengok. Budak-budak pun ni. Main. Okay. Kita akan panjat. Tengok panjang jauh kat sana. Panjang Ni biasanya kalau hujung-hujung ni 2.5 km. So live kita akan buat sampai 20 km je. Kita tak akan buat sampai 4 km. Itu panjangnya. Okay. Memang aktif lah Shah Alam ni dengan aktiviti-aktiviti sukan. So siapa yang join tengok live pemuda ni boleh tap screen. Boleh tap screen. So kita tengok dulu. Kita tengok dulu. Dari situ korang tengok situ. Banyak. Tengok panjangnya saya lari. Dah lama tak puas. Tengok. Panjang berjela. InsyaAllah. So untuk makluman, Taman Tasik kita ni sebenarnya dia punya jarak jauh dia adalah 4.2 macam tu, 4.2 km. Tapi untuk Tasik ni kita buat sampai 2.5 lah. 2.5. So Taman Tasik ni kita track yang sesuai untuk kita nak buat lari. So dia punya jalan tu memang bagus. Dia ada satu tempat tu dia rata, ada satu tempat tu dia naik turun. So bagus untuk kita punya cardiac muscular. Okay. So baguslah, cukuplah untuk 4.2 km untuk satu taman ni. Memang aktif. InsyaAllah. Setiap tempat kita ada checkpoint kita. So ni kita tengoklah checkpoint ni macam mana. So bersama dengan saya live hari ni. InsyaAllah.
Kita akan dengar macam-macam ragam macam-macam ragam budak-budak. Aktiviti kadang-kadang kita 25 jauh tu ya. Kita kalau taman ni tasik dia kalau full round 4 kilo. Tapi untuk kali ni kita rakam sebagai 25 lah. Sebab kita ada dua kategori, 4 km dan juga 25. Tapi kita buat sampai line untuk 25 lah. Kalau 4 km tu jaga jauh ya. Rasanya geng-geng 4 km ni lari betul lah. Okay. Okay, jom kita tengok daripada jauh. Tengok jauh dia. Ni. Tengok. Sedang dalam perjalanan. Okay. So kalau tak dengar boleh komen lah. Boleh komen Live Pemuda Shah Alam kita fun run bersama dengan Palestin. So yang boleh tengok leisure activity bersama dengan keluarga. Bagus lah insyaAllah. InsyaAllah. Kita akan bersama-sama. Kita bersama-sama dengan mereka untuk sepanjang salah pun. Kejap lagi ramai. Tengok, panjang 20 km. Tengok panjang panjang macam putih daripada sana tu. Betul panjangnya warna putih di sekeliling kita. Boleh tengok dari jauh. Ni dah tasik kita. Tasik Shah Alam.
Honest. Oh, panjang eh. Panjang. Panjang. Rasanya tu checkpoint tu, checkpoint. Checkpoint lah kot. Salah satu checkpoint kita, di mana akan bersinggah untuk minum. Rasanya checkpoint ni dijaga oleh Amira kot. Tim Amira. Ini checkpoint kita. Tengok. Di tengah kita ada siapa untuk minum. So don't worry. Tengok pemandangan cantik, minum kat tepi tasik. Memangam healing dia. Cantik sangat. Okay. Bagus. Jauh. Panjang lagi ni, jauh. Okay. So we can go through again. Kita go through lagi. Alright, kita akan berlari sedikit. Oh yeah. Okay. Alright, live. Okay. Not live. Okay. Let's go. Kita go through lagi. Kita akan sampai 2.5 km je. 4 km tu tak dapat lah. Sebab mostly banyak participate untuk 2.5 km.
Jom kita tengok. Lagi sekali. Okay. Sesuai dorang akan jalan 1 kilometer. Rasanya ni dah masuk 1 kilometer. Masuk 1 kilometer. And then saya pun dah bengok. Sisa 1 abang. So kita dah dapat checkpoint beberapa tadi. So fully that kita sampai 25 km je. Okay. Ada yang slow lagi kat belakang panjang tu sebenarnya. Tapi yang daripada depan tu diorang dah mendahului. So kita mungkin kat tengah-tengah sekolah putih. So kita akan go further lagi. InsyaAllah. Let's go on. Let's go. Oh, excuse me. Alright. Tengok, dia orang dah sampai hujung-hujung dah. Ya? Dia orang sampai hujung-hujung 25 km. So kita masih lagi kat sini, pertengahan. Okay. Tengok ada ayah, seorang ayah dia dokong anak dia tengah berberat-berat. Okay. Oh, dia orang dah jauh dah. Dia orang dah jauh dah kat sana. Ni bukan dekat tau, ni jauh lagi ni. Ni kalau masuk ni jauh lagi ni. Okay, panjang lagi perjalanan dia. So, dia orang semua dah lama dah ni. Ni, dah putih-putih dah jauh perjalanan dia. Ni kita masih diki terke belakang. Okay. Dia berhenti, penat lah. Penat. So kalau siapa-siapa yang ada masa nak lari, so Tasik Station 14 ni adalah tempat yang sesuai untuk kita nak lari-lari. So baguslah, dia punya jalan trekking dia okey. Naik bukit, turun bukit tu biasa. Dia tak adalah ketara sangat. Okay. Orang dah jauh dah. Dah jauh. Adik tu. Penat adik lari. Dah jauh dah, sebenarnya panjang lagi ni. Panjang lagi. Ni semua dah jauh pergi ni. Yang mendahului. Mungkin dia ingat kalau dah sampai tu dapat medal. Yang lewat tak dapat medal tu. Padahal semua dapat medal jangan risau. Kita ada checkpoint lagi. Checkpoint lagi. Tadi kalau checkpoint pertama tadi, kita ada sediakan minum-minum. So ni checkpoint kedua, kita tengok apa yang disediakan. Apa yang disediakan. Dia sediakan aiskrim. Checkpoint kedua dia sediakan aiskrim. Pertama tadi diorang sediakan air. Ini bukan checkpoint ni, diorang beli ni. Saya silap ni. Bukan checkpoint. Tak tahulah checkpoint ke tak ni. Oh, terus sebenarnya rasanya setiap hari memang ada jual kat situ tu. Saya pun tak perasan. Minta maaf kita tak ada sediakan aiskrim sebenarnya. Tu juru jual. Okay. So kita akan masuk ke jabatan. Sebenarnya kalau ikutkan jauh tu, sana jauh-jauh lagi tau. Dia kat sana tu dah jauh 2 km. Tapi kita tak akan pergi ke sana. Tapi kenapa? Oh, kita pergi sana. Okay, baik. Let's go. Tengok dia ada pecahan. Dia pecahan. So kalau masuk kiri 2.7 km. Kalau lalu kanan, belah kanan kita pergi 4 km. Tapi kita live, kita akan buat 2.7 km saja. Kita akan buat 2.7 km saja. Kita tak akan go through straight lah.
4 km tak agak jauh. Jadi insya-Allah you guys boleh tengok cantiknya pemandangan Tasik Shah Alam ni. Memang aktiviti kita tak akan lengang memang kita akan busy kat Tasik Shah Alam ni. Setiap hari orang akan sentiasa berlari. Dan hujung minggu memang kita ada event lari-lari lah. Dan ini antaranya yang dilakukan oleh pemuda Shah Alam. Larian Palestin. Tempat dia pun cantik. Tu Nadia Nuri. Nadia Nuri. Anda tengok gambar tu. Okay. Nanti tak lama lagi selepas habis run kita akan dengarkan perkongsian daripada Tuan Nadia Nuri. Ini baru kebetulan jumpanya. Okay, but before that we have to go through this first 2.5 kilometers run that we have to finish it, and then after that we are going to do some next start from the Tuan Nadia Nuri. Okay, jauh sana tu 40 km. Kita tak akan pergi 40 km, kita akan pergi 2.5 km. Okay. Another checkpoint ice cream Another checkpoint ice cream. But itu bukan kita punya, unfortunately. Okay. Kita masuk track 2.5 km. InsyaAllah akan sampai. Kejap je ni. Memang busy ya kita. Baiklah. Rasa dah nak sampai dah ni. Dah nak sampai dah. 2.5 km. Okay. Okay. Ini checkpoint dia, staff PJK yang sedang menjaga. So kita akan sampai tak lama lagi. Rasanya dalam lagi 700 meter. Laluan ke peserta fun run. Okay. Alright. Okay. Okay. Kita dah jauh dah pertengahan kita tadi. Okay. Sesiapa yang tak dapat join kita punya lari tu boleh bersama saya untuk lari walaupun berjalan je. Tadi kita dah go past through 4 km. Tapi kita tak pergi, kita pergi yang 2.5 km sebab kita akan go through lebih cepat lah. Lebih cepat. Okay. Dah pertama dah. Kita dah nak sampai dah. Dah sampai kita punya. This is fun run kita. Kita dah sampai insyaAllah. Okay, kita dah nak sampai dah mungkin dalam 500 meter lagi lah dah sampai. Okay, insyaAllah. Ni ada tengah berehat-berehat, penat lah. 25 km. Kita akan lalu bahagian jabatan tengok. So masih lagi ada yang ketinggalan Mungkin lembat sikit. Tengok.
budak tu. Berlari ya. Beruang. Kita masih lagi ada peserta-peserta yang masih lagi pertengahan lagi. So takkan terlewatlah kita. Okay, insyaAllah. Kita dah nak sampai mungkin lagi berapa ratus kilometer lagi. Kita akan habiskan kita punya larian and then kita akan mulakan atur cari yang seterusnya. Tapi mungkin kita akan tunggu yang lagi 4 km sebab 4 km tu ada lagi jauh kan. So kita akan tunggu yang tu dulu. Mungkin yang ni berehat lah. Sebab 25 km tu dekat je. Adik jatuh Dia yang jatuh. Ada terkecundang. Okay, kita dengar. Dah dengar dah nak sampai dah ya. InsyaAllah. So the last part ni memang sakit sikit kalau orang yang dah nak pancit. Sebab yang ni tinggi bukit dia. Bukit ni tinggi sikit. So hopefully kalau yang last round tu nak pancit tu kena get ready lah. Okay. Ni dah habis ni. Rasanya dah dapat medal dah. Dah habis ni. Budak-budak yang dah habis medal. Dapat medal dah. Sebab dia dah habis dia punya atur cara. Ni larian dia. So kita akan tak sampai tak lama lagi. Okay, tu akak dia. Melayan peserta-peserta. Orang luar pun nak juga medal sebab medal kita punya cantik. Orang yang dapat medal dah tandanya dia dah habis dia punya larian. Dah habis dia punya ni atur cara. So kita akan bersama dengan mereka-mereka yang belum lagi dapat. Okay, dah nak sampai lagi dah. Lagi 100 meter kot. 100 meter lebih kita akan sampai kita punya larian. InsyaAllah. Dah nak sampai dah sampai. Kita dah sampai. Kat sini kita pun ada jambatan gantung. Best taksi Shah Alam ni. Macam-macam tempat kita ada. Food Panda pun ada Food Panda. Ke destinasi 2.5 km. Selepas berlari 4 km, selepas berlari 5 km, tiba-tiba rasa nak beli baju satu lagi. Tiba nak beli rasa nak beli baju anak. Okey, mengumumkan ketibaan Abang Ustaz Nadia Nuri. Abang Nadia Nuri yang sudah hadir telah selamat sampai ke lokasi kita pada pagi ini. Okey, bagi yang nak beli baju, nak tambah baju, boleh berusaha di kaunter baju. Ada lebihan ataupun ekstra yang kita sediakan dari tuan-tuan. Boleh membeli dapatkan di kaunter baju sana ya. InsyaAllah stok bergantung pada saiz. Stok saiz bergantung pada stok yang ada ya. So kepada muslimat, ni kita bagi yang sampai boleh ambil medal ya, boleh collect. Jangan risau lewat ke, lambat abad ke, yang penting sampai. Yang penting sampai and then kita akan dapat kita punya medal. Jangan rush-rush pun. Okay. Kita akan sampai kita punya medal insya-Allah.
So lepas habis kita akan sediakan makanan, roti dan juga kotak air. Macam biasa. Tengok budak-budak sedang enjoy. Okey, ruang ini kembali dipenuhi ya. Ini semua muka ada berpuluh-puluh. Selepas kita buat workout, kita buat apa tadi? Tabata. Segala-galanya lah. Yang dah boxing dan sebagainya. Kemudian berlari lagi untuk fun run. Dan akhirnya sampai. Sikit saja lagi tuan-tuan. Okey, urusan sampah sampah menyampah ni kita akan naikkan. Fasilitas orang boleh buang. Mana? Okey, tolong pastikan sampah-sampah makanan dibuang, dimasukkan ke fasilitas kantor kita anggota ni. Kita mohon juga untuk semua peserta uruskan sampah masing-masing dengan sebaik mungkin. Cari plastik hitam ataupun tong sampah yang berdekatan untuk pastikan kawasan sekitar Taman Tasik Shah Alam ni kekal bersih. Ya, kita faham masing-masing bawa makanan dan juga minuman masing-masing semasa larian. Jadi kita juga mohon kerjasama untuk kita sentiasa dan bersama-sama menjaga kebersihan kawasan awam sekitar ini, insyaAllah. Okey, tabung untuk Palestin ada 2 yang telah kita letakkan di tengah-tengah kawasan, di hadapan pentas dan juga di laluan di luar sana. Jadi tuan-tuan yang nak ingin menyumbang boleh berbuat demikian. Dan sumbangan ini akan diserahkan kepada pihak Cinta Gaza Malaysia nanti, insyaAllah. Better be on the right side of history. No one can be free till we all are free. Enough is enough. We gotta stop this genocide. Sekali lagi saya nak ucapkan tahniah kepada semua peserta larian fun run kita yang telah berjaya tamatkan larian. Tak kisahlah sama ada 4 km ataupun 2.7 km. Dan yang penting, pastikan anda telah mendapat medal fun run dan juga beserta dengan kit makanan sarapan ringan buat kita untuk pagi ini. Ya. Sebab apa kita dapatkan medal? Sebab itu adalah hak anda. Anda telah mendaftar dan anda berhak untuk mendapatkan medal anda. Tapi yang penting telah tamatkan larian. So kita akan tengok. Okey, setiap peserta akan kita dapat medal-medal dan juga hamper untuk cabutan bertuah. Jadi sekali lagi diperingatkan tuan-tuan, pihak kami menyediakan cabutan bertuah yang mana nombor yang akan digunakan adalah nombor yang berada di badan yang berada di dada tuan-tuan. Jadi tolong kekal simpan nombor itu dulu. Dan kita akan buat cabutan dia pada waktu yang telah kita tetapkan nanti ya. Jadi harap bersabar. Jadi mengalu-alukan ketibaan seterusnya peserta-peserta fun run mengikut kategori masing-masing. Ada yang jauh, ada yang dekat. Namun menuju destinasi akhir yang sama di sini. Alhamdulillah cuaca sangat baik. Jadi sudah pastinya di pihak kami juga kalau ikutkan ramalan cuaca, kalau ikutkan hujan ni. Hujan lebat ya. Kalau kita tengok weather forecast, hujan lebat pagi ni kali ini kan. Alhamdulillah. Allah yang Maha, Allah izinkan, Allah Maha Perkasa. So kita tengah sedang menunggu peserta-peserta daripada 4 km. 4 km running. Jadi insyaAllah tadi kita baru selesai peserta daripada 25 km. And then kita akan tunggu 4 km lah. Jadi mohon tuan-tuan kekal untuk berada di sini sehingga habis acara. Okay, boleh? Jadi tengah-tengah ni, jadi jangan risau, jangan payah rush-rush. Semua orang ada dapat medal masing-masing. So sekarang kita tengah tunggu kategori 4 km. Okey, di sana telah nampak kelihatan apa dia Ustaz Syukri Omar, Ustaz Abdullah Fahim berjalan santai, rock run namanya.
walk run pula. Fun walk mereka menuju ke garisan penamat. Okey, sekali lagi diwar-warkan berkenaan tabung yang ada, tabung yang ribuan tabung kita letakkan di hadapan stage 1 dan di pintu sebelum kita masuk. Jadi yang ingin menyumbang boleh membuat demikian. Dan seterusnya bagi yang ingin mendapatkan baju fun run. Nana baju fun run tak? Hello? Setia bersama Nana baju fun run tak? Apa beli kan? Nana saya siapa? Ha? Yang ada baju tuan boleh pergi sana. Cuba dapatkan saiz yang available untuk dibeli. Depan ni ada Nadia Nuri. Ada dia punya serama tu. Nak join tak? Macam ni. Tengok ni. Macam mana nak pusing eh? Okey, tolong bantu kami untuk sampah ya. Sampah tolong buang di dalam tempat sampah di plastik hitam. Apa yang? Silakan kawasan ini untuk keselesaan semua pihak. Tak dengar sayang? Untuk peserta-peserta larian yang baru saja tamatkan larian anda, kalau anda kepenatan ataupun rasa senang saya bukan nak promote produk minyak angin gabus. Cakap tu. Cool down ataupun kita panggil untuk kurangkan ketegangan otot. Kita baru saja habiskan larian kita. Mungkin ada tubuh peserta kita yang tak biasa, jadi minta untuk buat sedikit cooling down, jangan ringkas supaya badan kita tidak terlalu terbeban dengan kecederaan ataupun keletihan tubuh anda tu. Okey, kita terus menerima ketibaan peserta-peserta larian fun run setiap peserta. Kejap abang beli baju jap. Terus menuju ke garisan penamat untuk mengambil medal dan sarapan. Dan seterusnya untuk terus kekal berada di sini. Bersama-sama dengan pidato yang disampaikan oleh Pada Ustaz Nadia Nuri sebentar sahaja lagi. Nana. Pada pidato tersebut ini sebarkan kepada
Minggu depan kita join Sunrise. Minggu depan ada 2. Ada 12 dengan 13. Dia kenal Nana. Dia kenal tapi maksudnya abang tak call Nana lagi. Dia kata oh Kina dia dekat situ. Majlis seterusnya Oh ya. Ayo bersama-sama kekal di sini atas semangat setia bersama Palestin. Tema yang kita angkat pada pagi ini untuk sama-sama mendengar pidato yang akan disampaikan sebentar saja lagi. Jadi mohon sama-sama kita berada di sini untuk sama-sama cakna. Isu Palestin bukanlah isu berada di sana tapi juga termasuk juga isu kita yang mana ini adalah isu umat Islam sebenarnya. Jadi sama-sama kita berada di sini. Beri ruang sedikit masa insya-Allah. Sekarang kita dengan cukup time. Tuan-tuan akan boleh bergerak selepas itu nanti insya-Allah. Tak ada masalah. Dan pukul 11 semua akan berakhir. Pukul 11 saya lakukan. Jadi sementara itu minta untuk penuhkan di bahagian hadapan pentas. Adik-adik yang berminat boleh terus ke hadapan, boleh terus ke tempat berkumpul tadi untuk kita sama-sama mendengar pidato kita sekejap lagi. Dia duduk. Apa foto sikit apa? Tak apa di sini. Mungkinlah foto sikit. Tak ada barang kan. Sebab apa kita minta untuk dekat dengan pentas sebab limitation daripada kita di speaker. Jadi saya minta untuk terus bergerak lebih dekat dengan pentas dan kalau yang ternampak kebersamaan kita dalam program ini. Dan kalau jangan duduk terlalu jauh. Satu sebab kita takutkan juga apa yang pidato kita sekarang ya. Okey, yang baru sampai terus masuk ambil media, ambil sarapan. Dan bersedia kita akan mulakan sebentar saja lagi. Diingatkan sekali lagi kita ada majlis pidato berkenaan Palestin yang akan disampaikan dan juga satu lagi event iaitu cabutan bertuah. Cabutan bertuah dengan menggunakan nombor bit yang ada di badan anda. Kenapa? Ada paparazi cukup lagi gambar lagi nampaknya. Paparazi ada di mana-mana. Untuk peserta yang baru 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okay. Dan pastikan anda mendapat juga makanan. Tuan dan puan-puan, kita perlu tahu, anak-anak pun perlu tahu tentang isu Palestin. Jadi mohon kerjasama untuk sama-sama kekal berada di sini. Boleh berada jauh sikit pun tak apa, tapi kita galakkan berada di depan ya. Biar depan dan itu orang kata ceramah dengan pula ceramah kan. Ceramah dengan makhluk halus kan. Tapi apapun di sana mereka Palestin dihujani dengan bom dan sebagainya, peluru. Apalah sangat kalau kita duduk sekejap di depan ini, mungkin sedikit basah kalau pada kotor benda masuk ruang di hadapan stage ini, duduk di situ untuk sama-sama mendengar sebentar saja lagi pidato yang akan disampaikan. Nah, siap tak? Ceramah Nadir Anuri tak start lagi? Ceramah Nadir Anuri tak start lagi sebab tengah tunggu 4 km ni. Nak siap tak? Abang ambil? Tak ada. Dia ni. Abang cakap Mama siap dah, abang ada program. Nak join tak? Siap yang pakai tudung, lepas tu pakai ni, jubah. Nanti abang ambil. Kejap je ni. Ha? Jangan maju-maju. Abang cuba sebaik mungkin ni. Yalah abang, nanti nak siap kau zapa beli barang semua. Cepat sikit on the way. Abang nak on the way ni. Abang kat taman ni. Okay.
Okay, pasal sana siap dulu. Sarung je, sarung tu. Tak payah bawa pampers semua tak payah. Sebab kita sekejap je. Nak dengar ceramah Nadia Nuri. Okay, nombor 2. So, sekejap. Boleh tak? Sebab anda nak pergi ambil barang sekejap. Ya? Sebab ceramah ni bila start? Ya, sepatutnya dah boleh start dah. Tunggu orang sampai lagi. Okay, boleh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kembali bersama saya, pengacara anda untuk pagi ni. Jadi kalau kita tengok, ni adalah garis penamat untuk kita punya fun run. Dan telah hampir dalam 400 ke 600 orang telah menamatkan dia punya larian. Dan untuk hari ini kita mengadakan fun run setia bersama Palestin pada 6 Oktober sempena Hari Sukan Negara. Dan penyertaan pada kali ini sebanyak 800 orang di kalangan pelajar pasti, security dan juga orang awam lah. Kita buka kepada semua. Dan Alhamdulillah, tetamu jemputan kita pada hari ini adalah saudara Nadia Nuri. Kalau kita tengok kat sana, bersedia untuk memberi pidatonya pada hari ini insyaAllah. Ni seorang lagi. Oh, penamat. Yeah. Tak dapat medal. Sebab dia kru. Okay, jadi itulah kemeriahan kita pada hari ini insyaAllah. Okay, boleh tap screen, tekan like, tekan komen, tekan share untuk kita sama-sama mendapat berita. InsyaAllah sekejap saja lagi kita akan bermulanya pidato bersama Nadia Nuri berkenaan dengan setia bersama Palestin insyaAllah. Okey, terima kasih kepada ibu bapa yang masih lagi kekal. Beri kami sedikit ruang, sedikit masa ya. Kita akan mulakan. Mohon kerjasama untuk kosongkan di atas pentas ni. Kami nak susun sikit layout kita. Depan sikit. Bantu sekejap ya. Sampah-sampah tolong selegara ini sebaiknya untuk kemudahan semua. Okey, sekali lagi saya mengingatkan kita ada sedikit daripada penganjur. Dan seterusnya berkenaan Palestin. Jadi sama-sama kita istiqamah berada di sini untuk mendengar yang mana sudah pastinya input-input yang akan disampaikan nanti akan membantu untuk kefahaman kita, membantu juga faham untuk anak-anak kita tentang InsyaAllah boleh masuk. Kita berada dalam kata program fun run setia bersama Palestin insyaAllah. You're gonna bow, you look the same, I all hear the same. Brother, you're my sister. Family. Okey, kita akan mulakan kita punya slot kita yang seterusnya. Jadi saya mencari saya punya partner. Itu. InsyaAllah rasanya kita punya larian pun hampir tamat. Hanya berbaki 100 lebih saja yang belum sampai atau tiba di garisan penamat. Jadi kita akan terus ke program pidato setia bersama Palestin insyaAllah. Baik untuk kulit, baik juga untuk apa?
Okey, kali ini majlis mempersilakan Okey, majlis ini ingin mempersilakan Ketua Pegawai Eksekutif Cita Gaza Malaysia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nadir An-Nuri, pengerusi NGO Al-Fadhil Ustaz Abdullah Fahim, Presiden NGO Pertubuhan Pemuda Pelantin Selangor Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syukur Omar untuk naik ke atas pentas. Dengan segala hormatnya kita persilakan untuk ke pentas. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan sabirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultani. Yang dihormati dikasihi Al-Fadhil Ketua Pegawai Eksekutif Cita Gaza Malaysia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nadir An-Nuri Kamaruzaman. Seterusnya pengurusi NGO Pertubuhan Pemuda Pelantin Selangor Al-Fadhil Ustaz Abdullah Fahim Ibrahim. Seterusnya penasihat NGO Pertubuhan Pemuda Pelantin Selangor Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syukur bin Omar. Seterusnya barisan penyumbang-penyumbang bagi Fund Setia Bersama Palestin. Barisan petugas-petugas JK dan seterusnya semua peserta Fund Setia Bersama Palestin yang seramai 700 orang pada pagi ini yang hadir dan terus istiqamah berada di sini pada pagi ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang telah kita war-warkan daripada daripada pagi tadi, betapa kita memilih tema pada pagi ini adalah Setia Bersama Palestin, yang mana bertepatan pada hari ini adalah tanggal ini 6 Oktober 2024, genap setahun bumi Palestin diserang tanpa erti kemanusiaan oleh Zionis Israel. Jadi tuan-tuan berada di sana di bawah. Okey, sedikit panas ya. Yang di atas menghadap direct matahari. Jadi mana kata kami bersama dengan tuan-tuan, kami mengatasi panas. Jadi tak ada masalah kalau tuan-tuan dapat duduk di sini sama-sama kita berpanas, tak ada masalah mudah-mudahan ya. Jadi untuk tidak bercakap panjang, saya dengan ini ingin mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Abdullah Fahim Ibrahim selaku pengerusi NGO Pertubuhan Pemuda Pelantin Selangor untuk menyampaikan sedikit ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup, hidup, hidup Palestin. Hidup, 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 hidup Palestin. Hidup Palestin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada sahabat saya, Saudara Husni, yang saya hormati dikasihi Tuan Nadir An-Nuri, yang saya hormati dikasihi Fadhil Ustaz Syukri Omar, melakap nasihat dan juga selaku yang di-Petua PAS Kawasan Shah Alam, Setiausaha PAS Kawasan Shah Alam dan seluruh yang terkuasa program, tuan-tuan dan puan-puan peserta Fund
setia bersama Palestin kita pada hari ini. Alhamdulillah, pertama sekali kita dapat berhimpun pada pagi ini dalam program acara tahunan yang saya kira yang di bawah NGO Pertubuhan Pemuda Prihatin Selangor bersama dengan Pemuda PAS Shah Alam, bersama dengan PASTI dan juga Seriti Kawasan Shah Alam, yang kita anjurkan sempurna tahun ini memperingati ataupun kebersamaan kita bersama dengan saudara kita di Palestin. Dan kita memilih tema setia bersama dengan Palestin sebagai mengambil semangat. Hari ini telah kita letakkan sebagai dengan peluru-peluru berpandu, mereka setia dan juga bertahan untuk mempertahankan tanah air dan juga Islam. Maka kita pada hari ini di Malaysia tidak ketinggalan untuk kita menyatakan sokongan dan kesetiaan kita bersama dengan saudara kita di Palestin. Dan kita tampilkan pada hari ini bersama dengan Tuan Adil An-Nuri yang tidak asing dengan isu-isu Palestin, yang insya-Allah akan menyampaikan kepada kita update terkini berkaitan dengan Palestin. Saya mengucapkan terima kasih kepada penganjur-penganjur dan juga yang memberikan sumbangan daripada Zahafiz Travel, daripada Medicom, daripada Syabab Iqtisad dan juga daripada Medicare yang turut memberikan sumbangan bagi kita menjayakan program kita pada hari ini, insya-Allah. Dan sama-sama kita tunggu dan sama-sama kita setia di sini sehingga kepada penghujung program. Sekarang itu saja, insya-Allah kita berjumpa lagi dalam siri-siri program akan datang. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Okey, terima kasih ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Abdullah Fahim Ibrahim untuk ucapan pendahuluan, alu-aluan kepada semua yang hadir pada pagi ini yang turut menyertai, dan juga dua yang lupa saya nak war-warkan, iaitu penyumbang bagi menjayakan majlis kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa bercakap panjang sekali lagi, saya dengan ini mempersilakan penasihat kepada NGO Pertubuhan Pemuda Prihatin Selangor, iaitu Al-Fadhil Ustaz Syukri Omar, untuk menyampaikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Terima kasih saudara pengurusi majlis yang saya hormati, tamu kita ini yang merupakan ikon bagi perjuangan umat Islam di Palestin daripada Malaysia, iaitu saudara Nadir An-Nuri. Seterusnya sahabat-sahabat beliau, dan tak lupakan Ustaz Ubaidullah Fahim bin Ibrahim yang merupakan Presiden Pertubuhan Pemuda Prihatin Negeri Selangor, dan juga merupakan Setiausaha Pemuda PAS Negeri Selangor dan Ketua Pemuda PAS Kawasan Shah Alam. Seterusnya sahabat saya Tuan Haji Kamarul, Setiausaha PAS Kawasan Shah Alam, hadirat-hadirat dan peserta fun run setia bersama Palestin yang dikasihi Allah Ta'ala. Pertama saya ucap tahniah kepada saudara Ustaz Ubaidullah Fahim Ibrahim, Pertubuhan Pemuda Prihatin, di atas inisiatif bagi memastikan momentum cinta pada Palestin ini tidak pudar di dalam hati dan sanubari kita. Kerana tidak adalah cita-cita paling besar bagi seorang umat Islam melainkan melihat Al-Aqsa kembali terbebas di tangan umat Islam dan saudara-saudara kita terus mendapat pembelaan. Saudara-saudari, hari ini ada beberapa negara di dunia yang memilih untuk menyokong pembunuhan ke atas umat Islam di bumi Gaza yang dilakukan tanpa henti. Mereka melaungkan kebebasan, mereka melaungkan keadilan, mereka melaungkan membenci keganasan, tetapi mereka mendukung perbuatan Zionis yang membunuh saban hari umat Islam di bumi Palestin. Oleh itu, sebagai tanda cinta kita kepada tanah wakaf umat Islam, tanda cinta kita kepada saudara Muslim kita di bumi Palestin, Panran Setia Bersama Bumi Palestin ini merupakan salah satu daripada tanda solidariti kita bersama mereka.
Kalau bendera yang kita julang pada hari ini, bendera Palestin yang kita julang hari ini pudar, kita akan terus kibarkan sehingga Palestin kembali terbebas ke tangan umat. Sekiranya selagi kita diberi nafas oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat bumi Palestin ini terbebas, selagi itulah kita akan terus bernafas berjuang membantu saudara-saudara kita tanpa kenal erti penat lelah. Kerana saudara kita pada hari ini mereka begitu sukar sehingga mendapatkan setitis air begitu sukar bagi mereka. Oleh itu saya harapkan agar kecintaan bumi Palestin terus diperkukuhkan. Pertama melalui boikot secara konsisten kepada ekonomi, sebarang proksi yang membantu Zionis mesti dilaksanakan. Kerana boikot ini akan memberi kesan ekonomi kepada Zionis dan proksi mereka. Oleh itu boikot ini tidak boleh berhenti. Sebarang produk milik Zionis, proksi Zionis, mestilah tidak ada satu pun yang berada di dalam rumah. Saya ingat kalau anak kecil ini hati mereka paling suci. Nah, kalau pergi ke kedai, kalau kita tersilap order Milo, tiba-tiba dia akan marah. Tak boleh habis. Kenapa? Kita kena boikot Zionis. Maka saya nak sebut hari ini, sebarang bentuk boikot mesti terus konsisten. Sehingga bila? Sehingga Al-Aqsa kembali terbebas. Dan sedari yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, saya yakin pada pagi ini kita bukan sahaja melari, tapi kita juga nak mendengar sepatah dua kata ucapan yang sangat penting untuk membangkitkan semangat kecintaan Palestin kita, iaitu daripada saudara Nadir An-Nuri. Dan beliau saya dimaklumkan bersama rakan-rakan beliau ini yang juga daripada bumi Palestin sejak daripada bulan 9 tahun lepas berada di sini, yang keluarga mereka berada di Palestin. Bayangkan setiap hari mereka memikirkan anak-anak dan keluarga mereka di sana. Kita, Allah berikan keselesaan tidur dengan lena, makan dengan kenyang. Tapi ada anak-anak yang bahaya dengan umur kita tak punya makanan, berada di bumi Palestin, yang pastinya membuatkan kita tidak boleh berterusan berada dalam keadaan selesa, melainkan wa tunfiqu fi sabilillah, infakkan bahagian harta kita bagi membantu perjuangan saudara kita di bumi Palestin. Jadi saya kira itu sedikit ucapan ringkas, dan mudah-mudahan kebersamaan ini menjadi timbangan yang berat di sisi Allah Ta'ala, menandakan kecintaan kita pada saudara-saudara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Birruh! Bidam! Nafdika ya Aqsa! Birruh! Bidam! Nafdika ya Aqsa! Birruh! Bidam! Nafdika ya Aqsa! Jazakumullah khairan diucapkan kepada Al-Fadhil Ustazah Syukri Omar atas ucapan yang penuh semangat tadi. Tuan-tuan, masih semangat ke? Masih semangat ke tidak? Boleh teruskan? Okey, jadi tuan-tuan, apabila kita memilih tema bersama setia bersama Palestin pada pagi ini, seperti mana yang telah kita war-warkan, sekiranya tuan-tuan join fun run pada pagi ini untuk medal, sudah pasti untuk mengejar kedudukan pertama, champion, sudah pasti ini bukanlah tempatnya, kerana semua hadiah adalah sama. Itu semua dah tahu, apabila fun run sama je hadiahnya, medal yang sama akan dapat. Tetapi atas tema mengangkat, apabila kita kata kita akan mengangkat setia bersama Palestin, tuan-tuan join, sudah pasti di sana Allah akan cantikkan. Kenapa? Kerana kita nak tahu, kita nak bersama untuk menunjukkan solidariti kita bersama dengan saudara-saudara se-Islam kita di bumi barakah itu. Ya tuan-tuan dan puan-puan, saya pun tidak ingin bercakap panjang. Yang ada sudah pasti saatnya kita dan nanti dan tunggu adalah saatnya telah sampai. Jadi untuk itu dengan segala hormatnya, majlis dengan Pulau Takzim ingin menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nadir An-Nuri yang merupakan pengurusi bagi Cinta Gaza Malaysia untuk menyampaikan pidato beliau tentang Palestin dengan segala hormatnya dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis yang saya hormati dan saya kasihi, Al-Fadil Ustaz Ubaid, Al-Fadil Ustaz Syukri Omar, yang saya kasihi Haji Kamarul, sahabat-sahabat saya dari bumi Gaza, Saudara Ala dan Saudara Syadi, seterusnya peserta-peserta Fun Run Setia Bersama Palestin di bumi Shah Alam yang penuh keberkatan dan penuh keindahan ini. Hari ini pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat melibatkan diri di dalam aktiviti menjaga kecerdasan dan kecergasan batang tubuh kita masing-masing. Dan lebih daripada itu, kita dapat membawa anak-anak kita, ahli keluarga kita menghabiskan masa dengan aktiviti yang berfaedah. Pada masa yang sama menerapkan ke dalam minda dan jiwa mereka tentang Tuan, saya parking di sebelah sana sungai Tasik, dan bila saya turun ke tengah-tengah laluan, saya dapati saya berada di tengah-tengah kalian yang sedang berlari. Maka nak tak nak saya pun berjalanlah bersama-sama dengan sahabat-sahabat. Dengan perjalanan kami diiringi oleh kalian yang berada di hadapan dan di belakang kami. Dan apabila saya melihat kalian berlari dengan penuh kesungguhan, dan pada masa yang sama anak-anak kalian juga dalam kepenatan ikut berlari, saya terkenang satu suasana yang diceritakan oleh isteri saya bersama-sama dengan anak-anak seramai 6 orang ketika itu. Situasi yang hampir sama yang saya nampak di sini pagi tadi, di mana ketika itu sang isteri bersama-sama dengan anak-anak, termasuklah 3 orang anak yang kecil, mereka berpindah daripada satu tempat ke satu tempat di bandar Gaza sebanyak 5-6 kali. Kemudiannya duduk di sebuah rumah bersama-sama dengan ahli keluarga. Satu rumah yang kecil didiami sekitar 60 orang. Dan mereka menceritakan bahawa dalam tempoh beberapa minggu mereka tinggal di rumah tersebut, mereka perlu beratur selama 5 jam tuan-tuan dan puan-puan untuk mendapatkan sekeping roti untuk dimakan. Seterusnya mereka beratur 5 jam yang seterusnya untuk mendapatkan sebotol air bersih. Dan bila mana mereka berdepan dengan situasi tersebut, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk berpindah ke sebelah selatan Gaza. Dan bermulalah perjalanan, yang mana perjalanan itulah yang saya bayangkan bila mana saya berjalan bersama-sama dengan kalian sekejap tadi. Perjalanan yang disebut oleh isteri saya adalah perjalanan yang mana setiap saat nyawa mereka berada di hujung tanduk. Mereka berjalan bersama-sama dengan ribuan para pemuda, wanita-wanita tua, orang-orang yang sakit yang ditolak dengan kursi-kursi roda mereka, orang-orang yang dipapah tidak boleh berjalan sendirian, anak-anak kecil. Dan ketika itu mereka berjalan di dalam kawasan yang disebut oleh Zionis Israel sebagai koridor kemanusiaan. Keluar sekitar jam 8 pagi, sampai ke destinasi sekitar 4-5 petang. Ada masanya mereka berjalan, ada masanya mereka menaiki kenderaan, menumpang di sebalik kereta-kereta keldai yang dimiliki oleh penduduk dan sebagainya. Dan mereka menceritakan tuan-tuan dan puan-puan, pada saat itu mereka berjalan beramai-ramai. Rombongan mereka di sebelah hadapan dibom dengan mortar-mortar daripada Zionis Israel, dan rombongan di sebelah belakang juga dibom dengan mortar daripada Zionis Israel. Tetapi Allah takdirkan, alhamdulillah, mereka yang berada di tengah-tengah selamat. Dan yang saya ingat tuan-tuan dan puan-puan bila melihat anak-anak kalian yang kecil, ialah apa yang diceritakan oleh anak saya sendiri, Haura, yang berusia 5 tahun. 5 tahun
Berjalan sebagaimana kalian berjalan sebentar tadi, berlari bila mana diarahkan berlari. Zionis Israel berjaga di sebelah kanan dan kiri sepanjang perjalanan. Kereta-kereta kebal Merkava 4 dan 5 dilihat berkeliaran di kawasan terbabit. Dan Haurak dia menceritakan masa tu, bapa, mama disuruh saya berlari dalam keadaan saya mengangkat tangan saya ke langit dan saya punya mata pun memandang ke langit. Pandang ke langit, jangan pandang ke bawah, teruskan berlari, jangan fikir apa-apa, sebab nak sampai ke tempat yang selamat. Lalu saya bertanya kepada isteri ketika itu, kenapa ke lantai memandang ke jalan raya dan melihat longgokan-longgokan syuhada, orang-orang yang telah terkorban, yang mati syahid, yang ada di sepanjang perjalanan, maka dia takkan dapat keluar daripada trauma yang dirasainya. Mereka berpindah duduk di kawasan yang bernama Khan Yunis di sebelah selatan Gaza. Duduk selama 3 minggu dan mendapat berita bahawa rumah yang didiami sebelum daripada ini, yang didiami oleh keluarga sebelah isteri seramai 60 orang, dibedil dengan roket, 3 buah roket daripada pesawat Zionis Israel, yang menyebabkan 5 orang ahli keluarga sebelah isteri tersebut mati syahid. Tuan-tuan dan puan-puan, justru saya berada di hadapan kalian pada hari ini dalam satu tempoh sejarah yang sangat-sangat menyakitkan untuk kita. Dulu kita selalu sebutkan bila kita membaca tentang isu Palestin, tentang Nakbah yang berlaku pada tahun 1948. Kita menyebutkan bahawa ketika itu bumi Palestin diambil oleh Zionis Israel. Dan kita selalu bertanya-tanya kepada diri kita, di mana negara-negara Islam yang tidak bangkit dan tidak melakukan apa-apa? Kita bertanya kepada diri kita, di mana umat Islam, kenapa dihantar tentera yang sebegitu kecil jumlahnya, yang tidak teratur dan tidak tersusun, yang menyebabkan mereka kalah dengan tentera IDF Israel yang hanya dibentuk beberapa bulan lamanya. Tetapi hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan, Nakbah yang pertama itu berlaku saat itu, jumlah nyawa yang dikorbankan adalah sekitar 15,000 orang. Dan mereka yang dihalau daripada tanah asal mereka, daripada tempat tinggal mereka, jumlah mereka sekitar 750,000 orang. Hari ini kita kena bermuhasabah bahawa Nakbah 2.0 sedang berlaku di zaman kita dan di hadapan mata kita. Saudara-saudara kita dihalau daripada rumah-rumah mereka, dibom dengan bom-bom yang lebih berat daripada bom yang dilepaskan sepanjang Perang Dunia Kedua, dalam satu kawasan yang sangat-sangat kecil, bumi Gaza, yang panjangnya daripada utara ke selatan hanyalah 40 km dan lebarnya hanyalah sekitar 9 km, lebih kecil daripada separuh Perlis, tetapi didiami hari ini oleh 2.3 juta orang penduduk. Hari ini kita kena ingat bahawa kita hidup dalam lipatan sejarah yang akan mencatatkan bahawa Nakbah 2.0 telah lengkap 1 tahun. Mereka yang mati syahid di dalam Nakbah ini telah mencecah 43,000 orang, dan mereka yang dihalau daripada tanah asal mereka sudah mencecah lebih daripada 2 juta orang. Justru hari ini kita datang dan kita membawa tema setia bersama Palestin, kerana kita mahu mengubah sedikit sejarah. Kita mahu supaya bila mana cucu cicit kita pula bertanya, di mana kita saat Gaza dibedil pada hari ini? Di mana kita di saat jutaan umat Islam yang berada di bumi Gaza pada hari ini berdepan dengan kesejukan dan kelaparan? Di mana kita saat saudara-saudara kita yang berada di bumi Lebanon juga mula dibunuh pada saat ini? Maka kita seboleh-bolehnya ingin mencari jawapan, tindakan-tindakan yang walaupun tidak boleh merubah apa yang sedang berlaku di sana, sekurang-kurangnya boleh kita ceritakan kepada anak-anak kita, cucu cicit kita, ni ayah pernah ikut ceramah tentang Palestin, mak pernah bagi sumbangan tak putus setiap hari untuk Palestin.
Adik pernah dibawa untuk lari setia bersama-sama dengan Palestin. Mudah-mudahan kalaupun ia tidak cukup untuk menjadi jawapan di hadapan 2.3 juta umat Islam di Gaza pada saat ini, sekurang-kurangnya ia menjadi jawapan yang insya-Allah membadai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian, saya sangat suka hadir ke program-program seperti ini. Program-program yang melibatkan anak-anak berada bersama dengan ibu dan bapanya, menyertai program-program yang boleh menjentik hati mereka untuk cintakan kepada perjuangan dan pengorbanan. Tuan-tuan dan puan-puan, isu Palestin adalah isu yang sudah terlalu lama berlaku. Isu Zionism yang melahirkan sebuah negara haram Israel mula difikirkan pada penghujung 1860-an. Dan disebutkan oleh para pengkaji, mereka mengambil masa kira-kira 100 tahun untuk menanam ideologi Zionism ke dalam minda orang-orang Yahudi supaya boleh diterima. Dan akhirnya bersetuju berpindah beramai-ramai berhijrah ke negara yang bernama Israel tersebut. Sebab tu kita kena faham dan kita kena mengerti bahawa anak-anak kita ni yang ada di hadapan kita ni, proses nak sampai supaya mereka boleh bangkit